Jom kita mulakan. Kali ni kita nak kupas satu topik yang boleh dikatakan jadi kunci kepada semua ilmu, asas literasi. Bila sebut je literasi, apa yang terlintas kat fikiran? Mesti membaca dan menulis kan? Tapi betul ke setakat tu je? Jom kita tengok sama-sama. Ada lebih lagi sebenarnya. Okey, jom kita mula dengan yang paling asas sekali. Apa sebenarnya yang kita maksudkan bila kita sebut literasi bahasa ni? So, literasi bahasa ni, ia bukan sekadar kenal huruf A, B, C atau pandai susun ayat tau. Ia jauh lebih mendalam. Ia tentang kebolehan kita untuk faham, tafsir dan guna teks tu untuk berkomunikasi. Cuba bayangkan, bila anda baca satu artikel berita kan, anda bukan cuma baca perkataan tu satu-satu. Anda sebenarnya sedang menilai mesej dia. Anda cuba kesan, ada bias tak dalam penulisan ni? Lepas tu, barulah anda bentuk pendapat sendiri. Itulah literasi yang sebenar-benarnya. Pendek kata, literasi ni macam enjin yang gerakkan 3 benda besar. Pertama, ia bantu kita bina ilmu. Kedua, ia bentuk cara kita berfikir dan juga cara kita rasa. Dan yang ketiga, ia tajamkan cara kita berkomunikasi. Tak kiralah bercakap atau menulis. Boleh kata, ketiga-tiga ni tiang seri dalam pendidikan. Okey, sekarang jom kita bedah sikit konsep literasi ni. Kita mulakan dengan komponen yang pertama, literasi membaca. Ini semua pasal macam mana kita proses dan fahamkan teks yang kita jumpa hari-hari. Literasi membaca ni, bayangkan anda jadi detektif. Kerja kita bukan setakat tengok perkataan atas kertas. Kita kena cari clue. Apa makna yang nampak jelas? Dan apa pula makna yang tersembunyi? Contoh paling senang, bila satu watak dalam novel tu cakap, saya okey je, tapi ayat tu ditulis dengan nada sedih. Kita sebagai pembaca tahu, mesti ada yang tak kena kan? Itulah dia, proses mentafsir dan menilai maklumat. Dalam pemahaman membaca ni, ada 3 peringkat. Macam kita naik tangga lah. Anak tangga pertama, kita faham apa yang tertulis depan mata. Fahaman literal. Naik sikit ke tangga kedua, kita mula buat inference. Kita baca antara baris. Dan bila sampai kat puncak, di situlah pemahaman kritis. Kita dah boleh soal, kita boleh nilai dan kita buat keputusan sendiri berdasarkan apa yang kita dah baca. Kalau kat sekolah pula macam mana? Senang je. Bila cikgu suruh baca satu petikan, lepas tu minta kita rumuskan dalam 3 ayat, sebenarnya cikgu tu tengah latih kita untuk daki ke 3 anak tangga pemahaman yang kita baru cakap tadi. Dah settle bab membaca, jom kita beralih pula pada pasangannya, literasi menulis. Kalau membaca tu kita terima dan faham maklumat, menulis ni pula, fix, giliran kita untuk hasilkan idea dan susun jadi teks yang orang lain boleh faham. Menulis dengan baik ni, saya suka bayangkan ia macam memasak. Kena ada bahan-bahan yang cukup, mesti ada struktur yang kemas, makna yang jelas, tata bahasa pun kena betul. Tapi, yang paling penting sekali, kita kena tahu kita masak ni untuk siapa. Untuk kawan-kawan ke? Atau untuk tetamu rasmi? Sebab cara kita menulis tu mesti kena dengan siapa yang akan membacanya. Perjalanan nak jadi penulis yang baik ni pun ada langkah-langkahnya. Mula-mula, kita kuasai benda asas, ejaan, tanda baca. Lepas tu, kita belajar pula cara nak bina ayat dan perenggan yang logik, yang ada kaitan antara satu sama lain. Dan akhirnya, barulah kita boleh hasilkan satu penulisan yang lengkap, dengan idea yang terang dan flow yang sedap dibaca dari awal sampai habis. Dan semua ni, percayalah, ia bermula dari langkah yang kecil-kecil masa kat sekolah rendah. Mula-mula, tulis ayat mudah pasal gambar. Lepas tu, bina perenggan. Akhirnya, buat karangan pendek. Malah, benda yang nampak remeh macam isi borang tu pun sebenarnya latihan penting tau untuk bina asas penulisan yang kuat. Okey, kita dah faham apa tu literasi membaca dan menulis. Tapi sekarang, soalan paling besar. Kenapa benda ni penting sangat? Jom kita tengok impak dia. Cuba kita fikirkan macam mana seorang murid tu nak faham soalan matematik yang berbelit-belit atau nak analisis peristiwa dalam buku sejarah kalau asas literasi dia tak kuat. Susah kan? Sebab literasi inilah kunci yang buka pintu kepada semua subjek lain. Bila dah ada kunci ni, barulah murid tu jadi lebih yakin dan berani cari ilmu sendiri, tak perlu tunggu cikgu suap je. Untuk guru pula, faham tahap literasi setiap murid tu umpama ada satu peta. Peta ni bantu cikgu rancang perjalanan pembelajaran yang paling sesuai. Dengan peta ni, cikgu boleh nampak, siapa yang mungkin akan tersesat sikit. Jadi cikgu boleh sediakan bantuan yang betul supaya tak ada seorang pun yang tertinggal kat belakang. Dan impaknya bukan setakat dalam sekolah je tau. Ia melimpah keluar ke seluruh masyarakat. Cuba bayangkan, satu masyarakat di mana semua orang boleh fikir secara kritis, boleh nilai maklumat dengan baik, mesti perbincangan kita jadi lebih sihat kan?
keputusan yang kita buat sebagai satu komuniti pun akan jadi lebih baik. Masyarakat yang celik literasi, itulah sebenarnya asas kepada sebuah negara yang maju. Okey, kita dah faham apa itu literasi dan kenapa ia penting. Soalan terakhir, macam mana kita nak pupuk literasi ni dengan betul? Ada beberapa prinsip asas yang kita boleh jadikan panduan. Ada 5, boleh kita panggil prinsip emas. Pertama, ia mesti berperingkat, mula dari senang ke susah. Kedua, ia mesti bermakna, kaitkan dengan pengalaman sebenar murid. Ketiga, kontekstual, kena sesuai dengan budaya dan persekitaran mereka. Keempat, ia mesti berterusan, kena buat selalu. Dan kelima, paling penting, ia mesti inklusif. Tak kira murid tu lemah atau pandai, semua kena diraikan. Bila kita gabungkan kelima-lima ni, kita akan dapat satu suasana pembelajaran di mana semua orang ada peluang untuk berjaya. Jadi selepas kita faham semua asas ni, ada satu soalan terakhir untuk kita semua fikirkan. Tak kiralah kita ni ibu bapa ke, cikgu ke atau cuma anggota masyarakat biasa, apa peranan yang boleh kita mainkan untuk semarakkan lagi budaya literasi di sekeliling kita? Cuba kita renungkan sekejap.